Ini adalah phone mount. Ini adalah multi-purpose camera mount. Tak sama. Ini dekat TikTok ataupun Shopee dah banyak orang tahu, iaitu phone holder macam ni. Yang ini pula tidak sama. Ini banyak kegunaannya. Ulanzi SK23 Electric Suction Base yang set didatangkan sekali dengan ini. Apa kegunaannya? Kereta aku kalau tiap-tiap kali buat vlog, Adrian pakai yang ini. Dia punya clamp yang macam ni. Macam contoh macam ni. Okay, yang ini dah tak perlu dah sekarang. Yang ini juga, ini boleh pakai tetapi mahal. Comparison, korang tengoklah sendiri. Yang ini dia auto suction. Korang letak sajalah dekat mana-mana. Tengok, dia sangat keras. Kalau tak nak, just tekan, ambil keluar. Letak dekat sini, cepat. Ambil keluar. Letak dekat sini, suctionnya cepat. Nak letak dekat sini, cepat. Macam ini saja. Korang tak payah tekan kecermin kuat-kuat. Dia akan pakai vacuum batterinya untuk suck sendiri. So dia memang ketat, tak perlu takut dia jatuh. Kalau tak nak, tekan button macam ini saja. Ini boleh charge dalam ada bateri untuk dia punya suction. Sekarang ini bukan saja letak kamera, letak phone pun boleh. Kalau tak nak, kita tukar saja dia punya mounting. Seperti kalau aku nak masukkan Insta360 Go Ultra punya mount macam ini, nak buat vlogging pun boleh. Tengok, ambil, letak saja di mana-mana. Senang kan? Kalau tak nak letak Osmo Pocket 3 punya kamera dekat sini pun boleh. Geng, korang tanya aku, suction yang macam ini okey ke tak? Yang ini okey, tapi dia mahal sedikit. Lepas tu dia besar. Nak bawa pergi travel pun susah. So Adrian cadangkan korang ambil yang macam ni. Phone boleh, kamera boleh. Compare dia punya size untuk sesiapa yang nak buat vlogging dalam kereta. Okey, Ulanzi.